kita sering mengejar masa. Bergerak, berlari dan sentiasa melihat ke hadapan. Namun, dalam kesibukan dunia persekolahan ini, pernahkah kita berhenti seketika dan benar-benar melihat insan di sekeliling kita? Saya, Yusra Insyirah Yusof, membawakan sebuah dokumentari ringkas Terimalah Pintar TV. Sebuah naskah tentang harga sebuah peri kemanusiaan. Moden tidak bermaksud dingin. Kemajuan teknologi tidak sepatutnya melunturkan nilai adab. Hari ini, hormat bukan lagi tentang pangkat atau usia, tetapi tentang bagaimana kita menjaga hablum minanas. Koish, apa pendapat awak tentang konsep hormat menghormati? Pada pendapat saya, kalau kita hormat orang, orang akan hormat kita. Kerana kita menjaga adab dan jika kita menjaga adab, kita boleh menjaga perasaan mereka. Okey, terima kasih. Sama-sama. Syirah, apa yang awak faham tentang konsep hormat menghormati? Saya rasakan hormat guru bukan sebab kita takut, tetapi sebab mereka banyak pengalaman. Ada banyak lagi benda yang perlu saya belajar. Okey, terima kasih Syirah. Sama-sama. Pada pendapat cikgu, apakah konsep hormat menghormati? Okey, sebenarnya Yusra, hormat menghormati ni bukan sekadar memberi salam dan bersalaman dengan cikgu-cikgu. Tapi, hormat menghormati ni sebenarnya apabila seseorang murid tu, dia dapat menyiapkan kerja dia dan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang murid. Apatah lagi kalau dia dapat mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Itulah hormat menghormati yang sebenarnya. Terima kasih cikgu. Okey, baik, sama-sama. Assalamualaikum makcik. Boleh saya temu Ramah sekejap? Boleh? Pada pendapat makcik, apakah itu konsep hormat menghormati? Okey. Hormat menghormati ni rasanya saya makcik sebagai seorang ibu kena sentiasa nasihatkan anak-anak tentang kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, dan juga macam mana anak-anak perlu menghormati orang yang kata lebih muda ataupun lebih tua macam mana. Maksudnya kalau yang jumpa yang lebih tua, kita kena salam, cakap suara pun tak boleh nak tinggi-tinggi. Dan kalau yang lebih muda tu, kita kena bantu. Kalau macam dia tak boleh buat sesuatu tu, kita bantu. Mana kita hormatlah dia, jangan kita marah-marah dia, kan? Terima kasih makcik. Adab tidak dibeli. Hormat menghormati bukanlah paksaan. Ia terlahir dari jiwa kita yang sebenar. Hargailah setiap insan di sekeliling kita, kerana di situlah letaknya darjat kemanusiaan kita. Sekian Pintar TV. Kekalkan positif. Ya, Adam. Cikgu, boleh saya tolong? Oh, terima kasih, Adam.